5 reset yang buat hidup kau bergerak naik semula dengan cara senyap tapi pedih. Nota pada 19/11/2025 oleh Encik Hujan IH. Thank you atas ilmu. 1. Diam 2 minit dan tarik nafas slow. Kau tak perlu motivasi, kau cuma perlu diam, sebab masa tu baru kau dengar diri kau sendiri. Yang kedua, tulis benda yang kau pendam tapi kau pura-pura tak rasa. Benda yang tak ditulis, ia simpan dalam badan, lepaskan. Baru kau tahu selama ini apa yang berat sangat. Nombor 3, lepaskan satu benda yang dah lama kau tanggung, tapi kau tahu ia dah tak serve pun dalam hidup kau. Tak perlu banyak, satu pun cukup untuk buka pintu baru. Yang keempat, maafkan. Bukan sebab orang tu layak, tapi sebab kau penat jadi penjara diri sendiri. Benda ni buat kau hati kau rasa macam bila kau buat, hati kau akan rasa macam baru fresh, clean. Yang kelima, gerakkan badan. Sebab stres bukan duduk dalam kepala, stres tu duduk dekat otot. Jadi bila kau start bergerak, walau 5 minit, emosi lama pun akan bergerak keluar. Lepas kau reset balik, akan perasan lah benda pelik akan berlaku. Di mana kau akan rasa hidup kau tu bagi kau ruang, rezeki kau rasa lembut, duit pun macam senang singgah. Yang keempat, relationship jadi tak setegang dulu. Yang kelima, paling power kau mula suka diri kau balik. Kadang ni Allah ni dia tak lambatkan rezeki, kita je yang susah sangat nak terima. Jadi belajar untuk diamkan kepala. Suara dalam kepala sekarang kau rasa kepala. Jadi berikutnya hati pun belajar manage kepala dan suara dalam kepala. Manage kepala dan suara dalam kepala. Jadi kat sini hidup tu akan jadi luas, lapang, ringan, rezeki mengalir masuk effortlessly. Happy-happy, santai-santai buat kerja, lepas tu dapat duit banyak, insyaAllah. Cara dia kena buat morning page. Tulis morning page. Buat satu layer. Layer pertama tu tentang I hate dulu. Keluarkan dulu I hate. Cara dia kita kena buang. Kita kena uninstall dulu I hate, kita buang lah. Yang kedua, kita kena install syukur dengan love banyak-banyak. Syukur dan love banyak-banyak. Syukur dengan apa yang kita ada. Sayang kat diri kita balik. Yang ketiga, kita protect lah diri kita. Okay.